welcome to Karen CD Channel. So kali ni kita nak pergi pergi bazar Ramadan dekat mana? Dekat Melaka. Korang tahu tak dia dah kali berapa dia ambil tag? Dia tak save, dia tak tekan on. Penat aku cakap. Belum tentu ada bazar kat Melaka ni. Tak apa, kita cari dulu bazar Ramadan ni. Jom, stay tune guys. Oi, kat sini guys, jom. Sebelah dataran. Itu dataran. Tak tahu ni jam dia. Ni tengah-tengah ni tak kena. So Jam. dekat jalan utama kan. Keadaan dia. Ada sayur dulu. Wanginya bau. Aku bakar. Oh, mari. Setulang ada. Setulang. Mana? Tapak. Tijon tabur. Kena bucik tak? Mana? Boleh cik tahu. Oh, ni roti john ayam, daging dan Lomak. tepung kereta habis tu. Tu martabak. Daging salai. Betul sebelah je kita parking. Cepat. Dia nak martabak ke? Kenyang hari ni. Kan? Kita lagi ada. Meriah juga Oh, menarik punya ni. Tebu ada apa lagi? Mana? Biryani Firdaus. Kebakar. Terbakar. Kebakar pun ada. Tak. Meriah betul. Boleh? Meriahnya. Meriah betul. Oh. Kat sana lagi. Orang tak meriahnya. Kita nak pergi mana dulu ni? Orang yang jaga Ada kebab. Menarik tu. tomato dengan Nasi tomato. Singgah bang, kuih ada, boleh campur 3 bakar 10. Wajib ni. Wajib tu. Dan meriah tu. Air coklat nombor 1 Oh, ada mi. Ada mi. Mesti dia nak Weh, ketia dia macam sedap lah. Ikut dia lah. Nak Akhirnya dia beli. Betul, ni dapat ni. Campur RM5. Okay, jom. Ini menarik lah. Kambing. Itu bakar. Itu bakar. Rupiah tira sama je sedikit macam ni. Ni pupuk sirah lah. Dari pub. Bahagi ada berapa ni? 2 Panjang juga kan.
beli sini Tapi tak tahu. Ada bunga. Ya biasa macam ni Oh bukan, yang tu kot. Yang tu Yang tu yang macam ni ni. Yang tu. Nak main bunga api yang ni. Ambil lah. Itu lagi yang menarik. Yang tu Ni besar. Yang ni main. Ini main sebelah yang ni lah. Bukan magic shoot juga. Pegang dia tembak. Jadi mana yang mengapi yang paling tak bahaya? Paling tak bahaya. Gelak lah adik ni. Kan yang besi tu tak ada? Macam budak-budak lah. Nak main bunga api tapi nak bunga api budak-budak lah beli. Apply. Inilah satu. Baik beli yang pop-pop tu lah kalau Janganlah buat kopi tu. berkenan dengan bunga api pula kali ni. Nak beli tofufa. Tofufa dia menarik. Ahmad tofu. Ada jual dumpling. Sushi pun ada lah. Sushi buka. Tu ada roti john lah. Roti john. Tabah dia ni nipis. Menarik lah roti john dia. Tahu ni roti john? Yang kecil ni. Kot. Ni Doraemon. Roti john nak beli ke? Tak nak. Ada Macam nipis je. Nasi lemak. Sini Ayam memang senang kukus. dipengaruhi lah. Nasi kukus. Ni apa ni? Ini Biryani. minyak, tomato dan hijau. Hijau panas. Sedap. Ni. Ambil dia punya ni. Yang tu sudah acar buah tu, acar buah tu. Boleh lah. Boleh ni je boleh tak? Boleh. Acah buah RM5 saja. Nak sedap lah acar buah. Acar buah. Biryani seperti ni kak. Ayam, daging kambing sama harga kak Ayam Sama daging pedas. ada, daging biryani ada. Comel. Terima kasih. Comel dia. Tanda dia tahu tu. Tembak saya je. Ni taipan, nasi kukus. Kerabu haknya ai. Kerabu. Sonoknya. Wah, air dia menarik. Oi. Si ayam je. Mi rojak ada. Ni rojak rembia. Yang ni Rojak. nasi ganja 3 beradik. Nasi ganja 3 beradik. Oi. Rojak kalau lapar tadi kudu. Kan. Tepung pelita sangat sedap. Kenyang lagi. Pula puasa kan. Dia lah duk cakap kakao. Dia pula yang banyak cakap tu. Masalahnya orang yang jual ni tu kan dia kenyang. Dia sebab balik kenyang tu orang terus tersedar. Terus orang tak sedar. Wan kentang. Tapi kenyang lagi. Macam tu. Atau agaknya dia dengar dia cukup kenyang. Ya ke? Dia ada cakap macam tu? Ya, dia cakap. Tak nak pergi sini dulu. Oh, dia sampai Lepas tu pusing balik sini. Tadi kita belah sini sana je. Ada nasi kerabu. Ni apa ni? Roti Arab. Nasi tomato. Oh, ada lemak. Sikap. Banyak ni.
janda. Kita tarik dengan kelapa, air kelapa lemon. Oi. Kalau ada botol masuk lah. Oi. Kelapa janda kan, nanti jumpa duda. Akan tengok duda. Ya. Tadi kita gula. Lemon. Janda kan, sekali selup menyandau. Lemon tak ada gula. Lemon tak biji. Ambil dong. Ambil ni kosong. Oh, ini kosong kan? Oh, air dia macam mana air dia? Nanti kau nak lagi. Aku nak balik, aku dah hantar nasi lemak. Tahu. Nanti kalau barang tak cukup, hantar ambil sini. Mana? Lepaskan. Apa tu? Mana? Itu di kanan kiri sana tu. Oh, sana. Ya. Mana yang kecil? Tu sana. Tu pun menarik tak? Sen tak juga je. Nanti 80 sen je tengok ni. Ayam percik. Ayam dengan puyuh. Ayam ni. Tak, ayam yang lagi satu tu yang RM5. Makanya. Pilih sendiri nanti tu. Ha? Pilih sendiri nanti. Boleh lah. Ambil puyuh. Kita ambil bekas ni. Ambil lah. Ambil puyuh satu. Boleh? Puyuh. Lepas tu ayam tu RM5. Ambil kepak lah. Boleh? Anggur-anggur sikit. Boleh lah. Ni ya. Okey. Dengan nak lagi. Ada lagi? Isi dia ada. Tonggeng satu. Ni. Bersih lah. Dia buang lah dia punya. Dia buang. Boleh? Okey. Ngam. Ni harga. RM5, puyuh RM6. Ayam dengan rangka ayam. Dah tu 15. Menarik. Ada ayam golek. Nasi brand. Ayam golek. Ayam golek. Baik. 13 saja. Golek-golek. Beli air tebu. Berbaris ke? Tak. Air tebu fresh. Tak banyak sangat satu jam. Satu jam banyak tu. Satu cup banyak ni. Satu yang botol tu? Ni langkut. Satu cup yang cukup, jangan banyak sangat. Dia buat lah. Satu cup je. Tak payah banyak. Cukup lah. Cukup lah dia rasa. Cukup kan. Ada lemon? Oh yalah, lemon kelapa. Buat. Air tebu. Oh, saya nak tengok. Empat biji. Kan? Ya, ada ses. Boleh lah.
kat sini. Guys, korang tengok saya punya outfit. Cantik kan? Sopan kan? So, inilah makanan yang kita beli kan. Banyak juga untuk 2 orang yang makan. 2 orang je makan. Bukan 2 orang seorang. Ni muka ni. Mana? Dia je banyak makan. So guys, terima kasih yang mana menyokong KRSG channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe kan. Terima kasih guys yang sentiasa menyokong KRSG channel. Dan sekarang dah capai 500 subscriber. So terima kasih guys. I love you all. Subscribe. So guys, ini makanan yang kita beli tadi. Yang ni lah yang saya paling tak sabar nak rasa. Apa tu? Burung puyuh, ayam dengan tonggeng. Buntut dia. So, burung puyuh tu yang saya tak sabar nak try. Yummy dengan cucu cempedak. Lepas tu saya ada beli ni juga tadi. Apa tu? Acar. So kita ada nasi lemak. Ni Atif punya. Nasi lemak? Nasi lemak? Oh sorry, bukan nasi lemak. Tak jadi beli nasi lemak tadi. Kan cakap tak beli. Mi goreng. Yang ni campur. Kuih tiaw. Campur kan? Campur. Ya betul. So ada air tebu dengan air kelapa. So let's go. Kita try. Sambil layan. Cerita tadi tak habis lagi lah. Okay guys, jom kita try makanan yang kita beli tadi. Sekarang cantik tak? Dulu. Kita rasa sedap lah. Tak dengan sukan lah. Dia bedak. Sedap. Lepas tu Melaka murah tak? Orang layan lagi. Sis layan movie. Bukan movie, drama Korea. Ini dia punya kuih tiaw. Oh rasa Bismillahirrahmanirrahim. Tonggeng. Ni memang kuih tiaw Rasa bontok. serius lah. Untuk ayam ni. Boleh aku tak ada makan ni je punya. Tu hai sedih ha. Pergi dalam macam-macam tu punya beli ni je. Boleh lah. Aku tak nak beli kulit aku tadi. Aduh hai. Tu yang paling sedap ni. Boleh lah. Not bad. Dah Dekat ni. Sarawak lagi sedap. Jangan. Dan nak rasa burung puyuh. Tada! Burung puyuh dia. Wow, burung puyuh Rasa- sedap. Goreng sedap. Yang bakar tak pernah try lah. Tapi mungkin sedap. Sedap. Sini ni. Ayam pula. Ni je yang kita makan. Oh, tafufa. Tafufa ada. Ayam. Tak, saya ambil kepak ayam. Sedap kan? Ni macam kepak air panggang je. Saya bilang tak tahu kan pasal cik sebenarnya rasa macam ni. Tapi boleh lah. Boleh makan. Fufa dia ni kena sejuk. Makin sejuk pun sedap tau fufa. Saya simpan dalam peti sejuk tu tadi. Rasa sikit lah. Kena rasa ingat-ingat. Fufa ni dengan Ni dia punya tebu pure. Manis bahang. Tapi manis lagi sis. manis macam mana itu? Fufa itulah. Manis. Memang manis tebu lah. Semanis Nadira. Kita nak rasa tafufa ni RM7 je tadi. Orang sedap. Ni pula air kelapa janda. Tak, kan. Ni sebelah air kelapa janda. Dia kelapa lemon.
Yang ini kelapa lemon ni memang betul-betul pure sebab kosong lah. So sihat lah. Tofu dah. Alhamdulillah. Dah. Tengok tofu dia kosong pengawet tu. Soya dengan 100% organik. Ui, patutlah mahal. Tengok kat sini. Rasa tofu pho organik sebenar. Tapi sedap. Tapi saya nak buat lauk. Nak rasa? Sayanglah ambil satu je. Boleh? Boleh lah. Mostly saya rasa okey lah, not bad lah. Dia tak adalah terlampau sedap yang wow. Kecuali soya tak suka pula. Soya, tofu pho tadi paling memang saya makan macam wow. Sedap lah. Lalu sangat tu. Macam So, soya guys. jadi soya. Terima kasih setia support Curiosity Channel. So jangan lupa like, comment and subscribe. Thank you. Yap, jangan lupa subscribe juga Nadira. Saya live story. Okay. Thank you.